Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Hari ni tengah hari ni kita berada dekat dengan Tasik Cermin dah. Tasik Cermin 2 ni ada satu gua dipanggil gua King Long, ke tak salah, King Long Valley Ni tengok saya dalam jalan, saya berjalan nak masuk ke pintu gua sebelah ni ada kafe Cina pengunjung pun ramai orang Cina, orang Melayu pun ramai juga. So ni adalah lorong jalan nak masuk ke gua King Long Masuk free kat sini masuk free je, tak ada bayar apa. Kalau Tasik Cermin 2 tu ada bayaran lah, bayar RM25 untuk dewasa, RM15 budak-budak kot. Warga asing 30 lah. So kena tunggu sebab nak naik bot. Okay, ni kita dah masuk ke dalam bahagian gua ni. Nak kata gua pun bukan gua juga, tapi dia ada gua lah. Celah-celah ni macam kaki bukit, celah bukit lah. Tu yang tangga tinggi tu. Tu ada gua kat atas tu. Rasanya level 1 lah. Ni kat bawah ni ada macam pondok, ada tempat untuk orang berehat lah. Keliling gua ni, kaki bukit ni, ni pintu masuk tadi lah yang saya datang belakang tadi. Okay, kita masuk dulu, tengok dulu apa yang ada. Sebab dalam ni ramai orang duk bergambar je. Banyak ni mau pada nak ambil gambar apa, photoshoot lah, macam-macam lah. Tu tangga nak naik ke level 1 tu agak tinggi jugalah, curam agak tangganya. Tu gua kat atas tu, dia mungkin ada bertingkat-tingkat lah. Nanti kita tengok, kita explore lah sekejap lagi. Ni kaki bukit ni batu akar pokok penuh dekat batu-batu kaki bukit ni. Saya tengok pun bukit ni memang sejuk lah dalam ni. Mula-mula masuk tadi tu rasa macam sejuk lah, sebab dia dilitupi oleh pokok dengan batu pun, batu bukit, sejuk dalam ni. Okay, kita pergi turun ke bahagian bawah pula. Kita tengok apa ada kat bawah. Nampak ramai. Ada juga yang turun ke bawah. Nak kata bawah ni gua pun tak juga, sebab dia tak ada tertutup. Sebab masih nampak langit lagi lah. Tapi cara laluan dia masuk tu macam dalam gua. Okay, tu dekat Amoy yang baju putih berdiri tu, dia ada macam satu kolam kat bawah tu. Ada kolam kat bawah tu, saya tak tahulah kolam apa, tapi airnya keruh lah. Dan ni tempayan ni, dia tak ada air macam air mata air menitik, air bukit kot, dari celahan batu. Tengokkan batu-batuan dia ni memang cantik. Dan juga ni lah, nampaklah kebesaran Allah Ta'ala di sini. Ni Amoy ni macam dia berdoa sesuatu lah. Ni dia kolam kat bawah ni. Nampak Amoy tu macam campak sesuatu tu. Mungkin tu dia punya kepercayaan lah. So kita tak boleh pertikaikan lah, sebab tu hal agama dia orang kan. So jadi kita ke depan lagi tengok. Okay, sampai sini. Jambatan ni sampai kat sini saja. Dia tak ada gua lah, mana tempat tinggi Mungkin ada celah-celah batu ni. Ada juga orang ambil gambar celah-celah batu. So kita naik ke atas balik lah. Kita tengok air dekat tempayan tadi. Ni air daripada celahan batu lah. Air ni menitik. So tempayan dah penuh. Saya sentuh tadi memang sejuk lah air. Ini memang air bukit lah, daripada akar kayu ke celahan batu ke. Kita naik ke atas dulu. Tempat ni hari Minggu memang ramai. Parking pun crowded. Saya tadi pun mujur-mujur jugalah dapat parking. Ngam-ngam orang, saya nak keluar nak balik, tengok ada parking. So saya masuk dulu. Parking free kat sini Masuk pun free, tak ada bayar apa kat sini. Ini
bahagian ruang bawah ni lah tempat orang ramai ambil gambar lah, celah-celah bukit ni. Ramai ambil gambar kat sini. Akar kayu penuh dekat batu-batu sini. So kita naik ke atas, tengok yang saya tunjuk tangga tinggi tadi tu. Inilah dia. Mungkin ni level 1 lah kot. Dia ada kiri dengan kanan. Ni sebelah kiri ni tak ni sangat. Kita tengok sebelah kanan ni. Nampak ada orang tu pakai baju merah tu. Ni pemandangan daripada atas lah. Tangga tadi tu tinggi gila lah. Bahaya Tapi kat atas ni lagi bahaya sebab tangga tak ada tempat nak berpegang. So kena berhati-hati lah. Tengok macam family Cina ni, dia turun tak ramai-ramai macam ni. So tak ada tempat nak berpegang lah. Saya pun naik pun tak ada pegang mana-mana. So kena berhati-hatilah. Orang tua memang tak digalakkan lah naik ni sebab nampak membahaya. Muda-muda ni okey lagi lah. Dalam gua kat atas ni dia memang ada pasang lampu lah, lampu warna-warni saya cuma sampai setakat ni je lah. Saya tak sampailah kat lampu yang berkelip-kelip tu, merah, biru, hijau tu, sebab tak berani sebab saya seorang diri. So ni bentuk-bentuk batu kat dalam gua ni lah. Ni pintu gua, jadi level atas ni. Kita turun, kita pergi tengok yang sebelah kiri pula. Agak ni bahaya tangga dia. Tu yang saya tak ambil gambar tadi tu masa naik ke atas ni. Sebab tangga dia memang curam tinggi tu macam dia orang naik. Okay, ni yang sebelah kiri tadi agak basah dia punya jalan. Dia tak ada tangga, dia main daki panjat je. Ni kat sini macam ni je gua dia. Dah ada pintu, bukan pintu, ada lubang tu. Boleh nampak pokok kat luar. So berangin jugalah, ada angin masuk kat ini. So berhati-hatilah kalau melalui kalau panjat masuk kat sini. Kita takut nanti dia licin sebab dia tak ada tangga. Tangga hanya kat bawah tu je. Ini pemandangan bahagian dari atas lah. Saya duduk atas ruang lega kat tangga tu. So inilah pemandangan daripada atas. Agak tinggi agak tinggi. Agak tinggi ni saya duduk di bawah lah. Ni batu-batu ni ada duit shilling dia letak duit shilling sini. Ini pun saya rasa bukan orang kita yang tak, orang Islam bukan dah. Ni mungkin kepercayaan orang-orang bukan Islam lah. Saya tak tahulah siapa yang letak ni kat atas batu ni. Ni batu ni yang dah berbentuk beribu tahun, berjuta tahun lah kot gua ni. So tu dia tangga yang saya cakap tadi, tinggi, curam nak naik tu. Inilah dia. Orang tua memang tak digalakkan naik lah. Sangat berbahaya pada saya. Ni pondok kat bawah tadi tu. Okey. So tak ada apa dah. Dekat dalam ni saya sekarang pun dah nak berjalan keluar daripada kawasan ni, pada bukit ni. Okay, kita tengok view video jalan keluar. Sekejap lagi keluar saya nak balik. Okay, ini Tasik Cermin 2. Tasik Cermin 2 dekat Ipoh, Perak. Saya masuk tadi yang gua apa nama tadi, Gua Keng Long sebelah sana atas bukit tadi tu. So nanti kita tengok jalan masuk dia macam mana. Okey, ni jalan masuk dia lah ni. Ni saya dah keluar. So saya dah keluar. So you all tengok lah jalan masuk dia. Ni hari ni hari Ahad hari Minggu tengah hari pukul 1.20 tengah hari. Orang berasak-rasak masuk tempat ni. Makin ramai. Saya pernah sampai tempat ni agak Tasik Cermin
satu. Tapi masa tu dah petang, orang dah tak ada lah. So parking memang tak crowded sangat lah. Tapi sekarang ni parkingnya sangat crowded. So nasib-nasib lah ni yang ramai-ramai masuk ni. Ni yang berjalan tepi jalan ni, yang berjalan kaki dia parking kat luar. Jauh sikit lah dia berjalan. Tapi nak bagi tahunya jalan dia ni teruk sangat lah dalam ni. Sebab ada construction tepi ni. So kita kalau kita datang tempat-tempat menarik macam ni, jalan pun kena bagi tahu juga macam mana, supaya pengunjung tak teraniaya. Kan, datang jauh-jauh tengok jalan macam ni sempit, susah nak masuk apa bagai. Yang macam kat TikTok apa semua tu tunjuk kan. Bila kita sampai tengok jalan nak masuk, selisih kereta pun tak boleh. Ni parking tepi sana tu. Mungkin orang parking kat sini lah. Ini free ya parking. Dalam sana pun free saja. Okay. Ni baru okey jalan sikit. Jalan dia lebar tu lebar lah. Selisih kereta, 2 kereta tu boleh lah. Cuma jalan dia agak ni sikit lah. Sebab ada construction Okay. Jalan depan satu jalan besar. Ke kanan pergi Ipoh, ke kiri dan pergi ke Simpang Pulai. Lepas tu pun nak balik KL lah. Okay, kita jumpa lagi next time. Okay, bye bye.